Selamat sejahtera, saya Alim bin Syahid. Pada tutorial kali ini, saya akan berkongsikan kepada anda satu cara untuk mempromosikan website anda secara percuma di internet. Iaitu anda boleh mengiklankan iklan-iklan anda yang menarik pengunjung ke website anda ke dalam apa yang dipanggil sebagai free classified. Free classified ini biasanya adalah portal laman iklan yang boleh anda post iklan anda secara percuma, dan ada juga yang secara berbayar. Untuk mendapatkan senarai website-website free classified ini, cara paling mudah ialah anda masuk ke dalam website Google dan anda typekan di dalamnya free classified Malaysia. Di sini ada free classified Malaysia. Jadi Google akan memberikan anda senarai free classified yang ada di Malaysia. Anda boleh tengok di sini ada terdapat banyak free classified di dalam Malaysia. Anda boleh cuba klik pada mana-mana website ini. Ada pelbagai website percuma di sini. Okey, anda boleh lihat. Okey, ini adalah salah satu laman iklan. Anda boleh lihat di sini senarai iklan yang telah dipost oleh mereka yang mempunyai produk untuk dijual. Okey. Biasanya di bahagian atas ni anda akan dapat link untuk register. Okey, di sini ada sebelah sini iaitu register. Biasanya selepas register anda boleh login untuk anda post ad. Ni ada link untuk post ad. Okey. Ini juga sama. Okey, anda boleh register. Kemudian anda boleh publish your ad for free. Okey, ni okey. Okey, ni ada lagi satu katalah website ini juga memberi perkhidmatan untuk anda post iklan anda secara percuma. Okey, anda boleh biasanya anda kena check di bahagian atas ini, main navigation ni, anda cari link untuk login register. Di sini ada di sebelah kanan ini, dan juga post free ad. Okey, ni adalah post free ad. Anda boleh klik. Okey, dan anda boleh pilih kategori mana yang anda hendak post. Okey, dan anda boleh post iklan anda. Digalakkan untuk anda post sekurang-kurangnya untuk satu website classified ini, anda boleh post sehingga 10 iklan dalam satu masa. Dan anda boleh biarkan ia selama seminggu atau sebulan, bergantung kepada format website tersebut. Kadang-kadang setengah-setengah website ini selepas 7 hari atau tempoh-tempoh tertentu dia akan delete kita punya iklan. Jadi kita kena renew semula iklan kita dengan post iklan yang baru. Okey. Sebaik-baiknya iklan ini kita boleh karang di notepad. Okey, sebagai contoh di sini saya ada 2 iklan yang saya boleh post di classified percuma. Contoh di sini, jadikan handphone anda sumber gaji kedua. Tak perlu keluar rumah, hanya di depan PC. Ini caranya. Dan letakkan link ke website anda di penghujungnya. Yang kedua pula, kembangkan bisnes anda secara online. Pelajari selok-beloknya secara percuma di autobusinessonline.com. Okey, jadi anda kena karang 10 iklan untuk anda post di dalam classified. Anda boleh buat iklan yang bercampur-campur, bergantung kepada berapa produk yang anda hendak promotkan. Sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.